Adakah kami ini orang pendatang? Kita adalah orang asal. Hidup. Dia minta kira pon. Hidup rakyat. Lawan. Di mana apa yang berlaku sekarang adalah sangat sedih, iaitu kerajaan negeri akan memberikan sebidang tanah kepada mana-mana pemaju untuk kelapa sawit atau biji timah atau biji besi atau durian ke apa-apa. Lepas itu tanah tu akan dicerobohi oleh pemaju tersebut, di mana dia akan memusnahkan rumah dan hutan orang asli. Bermaksud ini merupakan tempat di mana orang asli berteduh, rumah mereka, tempat mereka merayau, tempat mereka memburu, tempat mereka mendapatkan makanan mereka, minuman mereka, air mereka. Semuanya dimusnahkan oleh pemaju. Dan semua ini berlaku disebabkan oleh kerajaan negeri yang membenarkan pemaju untuk masuk dan memusnahkan tanah adat orang asli. Kita tunduk. Hidup rakyat. Tanah adat. Membantu orang asli, bantulah dengan setulus hatinya. Bukan hanya mengambil hak orang asli daripada tanah adat orang asli. Di sini saya sebagai wakil orang asli tidak mahu orang asli sebenarnya Malaysia dikotak-katikkan di bawah politik yang bodoh. Orang asli perlu dijaga, bukan ditindas. Yang memerintah negara, kamu telah menindas kami daripada merdeka sampai hari ini. Kami tuntut Akta 134 dikembalikan, diiktirafkan tanah adat. Kenapa kerajaan masih menafikan tanah adat? Kami tak datang dari mana dan kami tak akan pergi ke mana. Kami asal memang di sini. Kami dari sini beribu tahun. Jadi kalau boleh iktirafkan tanah adat kami, kerana kami hidup di tanah adat, betul? Jika kami sudah menetap di tanah itu dari zaman nenek moyang kami, mengapa hak milik boleh diberi kepada orang luar? Ini adalah satu bukan saja penganiayaan, penindasan, dan kamu telah dibuli. Sekali lagi saya ulang, dibuli. Kalau kamu pergi ke negara Australia, Aborigines, atau negara New Zealand, Maori, orang-orang asli, orang-orang asal dijaga dengan baik sekali di negara-negara tersebut. Okey? Kami duduk di dalam hutan, bukan kami ganggu orang luar duduk di bandar. Kami tidak ganggu. Adakah kami ini orang pendatang? Kita adalah orang asal. Hidup rakyat.
buat kawasan street.